Hidup ini susah. Aku tahu. Kadang-kadang kau rasa macam kau dah buat segalanya, tapi tetap tak cukup. Kau tengok orang lain berjaya, tapi kau masih tersekat di tempat yang sama. Kau kerja siang malam, tapi duit masih tak cukup. Kau cuba yang terbaik, tapi tetap ada orang yang tak hargai usaha kau. Dan dalam kepala kau ada satu suara yang berkata, mungkin lebih baik kalau aku berhenti. Tapi sebelum kau membuat keputusan untuk berhenti, kau dengar ni. Kau bukan seorang. Ramai orang di luar sana sedang berjuang sama macam kau. Dan dalam setiap kisah kejayaan orang yang kau lihat, ada kisah susah orang yang kau tak nampak. Semua orang yang kau kagumi hari ini pernah jatuh. Mereka pernah susah, pernah dihina, pernah dikhianati, tapi mereka tak pernah berhenti. Dan sekarang kau ada dua pilihan. Pilihan pertama, kau boleh biarkan hidup susah ini hancurkan kau. Pilihan kedua, kau boleh gunakan kesusahan ini untuk buat kau jadi lebih kuat. Hidup ni memang kejam, tapi kau lebih kuat dari apa yang kau sangka. Jangan berhenti. Dan bukan sekarang, bukan hari ini. Kalau kau jatuh, bangkit semula. Kalau kau gagal, kau cuba lagi. Setiap kali hidup tolak kau ke bawah, kau kena tolak balik. Tak kisah berapa kali kau jatuh, yang penting berapa kali kau bangkit. Sebab dunia ni bukan untuk orang yang mudah menyerah, tapi untuk mereka yang terus melangkah. Hari ni mungkin susah, tapi percayalah, hari esok boleh jadi lebih baik. Dan suatu hari nanti kau akan tengok ke belakang dan kau akan bangga kerana kau tak pernah berhenti. Kalau kau sedang berjuang, komen, aku tak akan berhenti. Dan ingat, kau lebih kuat dari apa yang kau sangka. Jaga diri.